rahsia kejayaan dalam SPM? Rahsia kejayaan, kalau saya yang buat, saya selalu tanya kawan yang pandai. Kita kena korbankan masa kita. Contoh kita tak tahu jawapan tu apa, kita selalu bertanyalah kawan yang pandai. Macam saya ada satu orang kawan tu pandai, so saya rapat dengan dia, selalu tanya dia petang malam, selalu buat kerja sekolah sama-sama dengan dia. So dapatlah ilmu tu, dapat meningkatkan markah saya daripada trial sampai SPM. Adakah Aina melihat pencapaian SPM itu akan mempengaruhi ataupun menjadi penting untuk masa hadapan yang ada kerjaya? Sebab kita dapat lihat orang yang tak berjaya pun dalam SPM pun kadang-kadang dia boleh berjaya dalam kehidupan. Ada pendapat Aina macam mana pula? Saya setuju, sebab pencapaian yang kita dapat kat SPM ni, kita boleh macam orang kata fast track untuk dapat degree. Macam kalau ada orang result yang tak seberapa boleh dapat diploma, so dia ambil lama jugalah untuk ambil degree. Jadinya orang yang beza orang yang tak pandai dengan orang yang pandai ni, orang boleh tengok macam mana dia, macam kita berkejaya dengan adik ni. Apa nasihat Aina untuk adik-adik bawah, kawan-kawan bawah yang nak ambil peperiksaan SPM tahun-tahun yang akan datang? Nasihat saya, jangan buang masa. Macam adik-adik macam start dari form 2 ke form 3 dah boleh fokus dalam pelajaran. Jangan malas, jangan nak sibuk dengan macam makeup ke, berpakaian ke, fashion ke. So kita kena ambil peluang ni dalam pelajaran. Terima kasih Aina.